Dilahirkan pada tanggal 22 November 1970 di Kampung Sungai Lang Banting, Kuala Langat, Selangor. Merupakan anak kepada pasangan Haji Abdan bin Ismail dan Hajah Masitah binti Haji Ismail. Dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bahagia dengan 8 orang adik-beradik dan Puan Hajah Nazura merupakan anak ke-6. Seorang yang tegas tapi penuh kasih sayang dalam jiwanya, seorang yang sangat peka dengan keadaan sekeliling. Beliau merupakan rujukan utama warga PPKI. Segala permasalahan yang dihadapi oleh warga PPKI dapat ditangani dengan tenang. Beliau mendapat pendidikan awalnya di SK Sungai Lang iaitu dari tahun 1977 hingga tahun 1982. Seterusnya, melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah di SMK Sultan Abdul Samad, Teluk Datuk Banting pada tahun 1983 hingga 1987. Beliau mengambil STPM di SMK Teluk Datuk Banting pada tahun 1988 hingga 1989 sebelum melanjutkan pengajiannya ke Menara Gading dalam jurusan perguruan di Maktab Penguruan Ilmu Khas Ceras pada tahun 1989 hingga 1990 dalam pengkhususan pengajian Sekolah Menengah Sains Rumah Tangga. Pada tahun 1991, beliau telah berpindah ke Maktab Perguruan Teknik disebabkan oleh perubahan kursus yang diambil dari Sains Rumah Tangga kepada Kemahiran Hidup Ekonomi Rumah Tangga. Bagi menambah ilmu di dada, beliau telah mengikuti kursus dalam perkhidmatan dalam masalah pembelajaran. Beliau mula berkhidmat dalam bidang pendidikan khas. Sehinggalah beliau melanjutkan ijazah sarjana muda pendidikan khas masalah pembelajaran pada tahun 2005. Beliau mengambil cuti separuh gaji bagi menyambung pelajarannya. Dan akhirnya pada tahun 2008, beliau berjaya menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bermula dari sinilah, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuh segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, alah biasa, tegal biasa dan genggam bara api biarlah sampai jadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Puan Hajah Nazura binti Abdan, guru pendidikan khas SMK Seri Desa yang kami hormati. Puteri bongsu memetik melati, tumbuh mewangi di tengah laman. Gerak laku pancaran budi, baiknya pergeti, hati tertawan. Begitu indahnya pantun Melayu yang tersimpan pelbagai maksud yang tersirat dan tersurat. Benar jugalah kata pepatah, kalau jodoh tak ke mana, akhirnya dua hati bersatu dengan ijab dan kabul dengan restu seluruh ahli keluarga tercinta. Justeru bertautlah kasih, bertautlah sayang antara Puan Hajah Nazura binti Abdan dan pasangannya Tuan Haji Muhammad Zamri bin Kaha. Mereka telah disatukan pada 19 Ogos 1994. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik buat sekalian hamba-Nya. Begitulah ungkapan yang boleh menggambarkan penyatuan antara dua hati ini. Puan Hajah Nazura binti Abdan dan pasangannya Tuan Haji Muhammad Zamri telah dianugerahi ilahi dengan kehadiran 4 orang cahaya mata, iaitu 2 putera dan 2 puteri. Anak sulung pasangan ini bernama Nur Asfarina Aina binti Muhammad Zamri merupakan lepasan UNIMED dalam bidang kejuruteraan. Beliau juga merupakan seorang guru yang sedang bertugas di SMK Galdo, Sungai Bakap, Penang. Diikuti anak keduanya iaitu Nurul Amni Syazwani merupakan lepasan UNIKL dalam bidang farmasi dan sedang bertugas sebagai jururawat di Hospital Avicenna Shah Alam. Dalam masa yang sama sedang menyiapkan tesisnya dalam bidang psikologi. Anak yang ketiga pula diberi nama Muhammad Asfa merupakan mahasiswa di UMT tahun 3 dalam jurusan kejuruteraan mekanikal seni bina kapal. Dan anak bongsunya Muhammad Akmal merupakan pelajar tingkatan 6 Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor. Bak kata bidalan Melayu, benih yang baik dilempar ke mana-mana pun tetap memberikan hasil. Begitulah juga dengan Puan Hajah Nazura binti Abdan. Hikmat bati beliau sentiasa ditagih lantaran ciri-ciri kepimpinan yang telah sebati dalam diri beliau serta semangat beliau yang sentiasa membara dan tidak pernah mahu mengalah. Memulakan tugas beliau sebagai seorang pendidik di Shah Alam. Bermula dari tahun 1991, beliau mencurahkan ilmu di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Cacat Pendengaran Seksyen 17 Shah Alam. Diberi tanggungjawab untuk membuka kursus atau lebih tepat lagi kelas baharu bagi seni kecantikan. Pada masa yang sama, beliau berjaya menghadiri beberapa kursus jangka pendek untuk mendapatkan sijil SKM dan sijil pentauliahan. Setelah 5 tahun menabur bakti di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Cacat Pendengaran, kemudiannya bertukar ke SMK Pengkalan Permatang, Kuala Selangor pada tahun 1996.
Di sini, sekali lagi beliau diberi tanggungjawab untuk membuka kelas pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran. Ia merupakan kelas pertama yang diwujudkan di daerah Kuala Selangor, bermula dengan seorang guru dan 5 orang murid. Pada tahun 1999, sekali lagi beliau diarahkan untuk membuka satu kelas untuk murid cacat pendengaran. Berdasarkan pengalaman dan sikap kewibawaannya, beliau pernah ditawarkan untuk mengisi jawatan pegawai pendidikan di unit pendidikan khas PPD Kuala Selangor. Akan tetapi, disebabkan oleh kasih dan perasaan yang sukar diungkapkan bila bersama murid PPKI, beliau telah menolak tawaran tersebut. Sikapnya yang begitu komited terhadap pekerjaannya, prihatin terhadap anak-anak didiknya, malah sentiasa mengutamakan mereka dalam banyak hal. Tidak pernah jemu dan mengalah dalam usaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak didiknya. Sejajar dengan prinsip hidup beliau, mengajar anak orang bersungguh-sungguh. Beliau sentiasa memberikan motivasi dan semangat kepada semua murid. Makna kata, sikap keprihatinan beliau terhadap anak bangsa tidak pernah luntur di mamah usia. Beliau telah dianugerahkan Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2000 dan 2013. Demikian serba sedikit biodata Puan Hajar Nazura binti Apnan yang akan menamatkan perkhidmatannya pada 1 Februari 2026. Segala jasa bakti beliau akan dikenang sepanjang hayat kita dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat membalasnya.